Bila Abu Faris meninggal dunia pada tahun 1372, kerajaan Maghribi bergolak balik. Ibnu Khaldun yang dah letih dengan dunia politik ni decide nak mengasingkan diri dekat benteng Khalat Ibnu Salamah yang terletak dekat barat Aljazair atau sekarang disebut sebagai Algeria pada tahun 1375. Selama 3 tahun menetap dekat sini, beliau telah menulis Al-Muqaddimah, bahagian awal kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mutabda' wal Khabar. Karya-karya nila yang menjadi tonggak ilmu sosiologi, ekonomi dan historiografi moden. Sayangnya, beliau kekurangan sumber dan kitab rujukan untuk sempurnakan karya-karya agung ni. Pada tahun 1377, beliau kembali ke Tunis dan berkhidmat dalam kerajaan Abu Al-Abbas Ahmad. Kali ini beliau fokus sepenuhnya terhadap pengajian dan penulisan sehingga karya sejarah agung beliau berjaya disempurnakan. Walau bagaimanapun, hubungan beliau dengan pemerintah Tunis tetap tegang dan beliau dilarang keluar dari Tunis. Maka Ibnu Khaldun bagi alasan nak tunaikan ibadah haji sebagai cara nak keluar dari Tunis dan belayau ke Iskandariah, Mesir pada tahun 1382. Dekat Mesir, Ibnu Khaldun nampak yang Mesir ni menikmati kemakmuran dan kebudayaan yang tinggi di bawah pemerintahan kerajaan Mamluk. Sedangkan wilayah-wilayah Islam yang lain masih lagi bergaduh nak menentukan sempadan negara dan berebut kuasa pemerintah. Pada tahun 1384, Sultan Al-Malik Az-Zahir Saifuddin Barkok melantik Ibnu Khaldun sebagai profesor di Madrasah Kamhiyah dengan Al-Azhar dan ketua hakim mazhab Maliki. Sayangnya, usaha beliau nak menjalankan reformasi undang-undang telah mendapat tentangan yang menyebabkan beliau terpaksa meletakkan jawatan sebagai hakim. Pada tahun yang sama juga, kapal yang bawa isteri dan anak-anak Ibnu Khaldun dari Tunisia karam dekat lokasi yang berdekatan dengan pantai Iskandariah. Peristiwa yang mengorbankan seluruh ahli keluarga beliau ni dah bagi kesan yang mendalam dekat Ibnu Khaldun. Dalam kitab At-Ta'rif, beliau telah menyebutkan peristiwa ni sebagai ujian besar dalam hidup beliau. Walaupun begitu, beliau tetap meneruskan usaha dalam bidang ilmu dan pentadbiran.